kat Penang guys. Ini dah sejam. So sekarang dah siap set up untuk nak buat. Guys, today is the day. Guys, welcome back to my YouTube channel. So today, hari ni kita orang dekat mana? Penang. Kat Penang guys. Macam yang korang baca dekat atas tu. Kita orang hari ni dekat Penang 3 hari 2 malam. Ni sekarang ni kita orang dekat Halap. So lepas ni kita orang nak pergi di mana? Macam-macam lah. Kau stay tune je. Kita sekarang dekat Halap untuk makan. Lepas ni kita orang nak pergi Penang Street Art macam tu. So ni sekarang kat Halap ni dia macam Damaskus macam tu lah. Bye. Ni kita orang dah siap solat, kita orang dah makan dekat Halap ni. Kita orang solat lepas sekali dekat Halap ni. So sekarang kita orang nak pergi Penang Street Art. Tapi sini tu ada gambar kan. Masih gambarkan sini. Ni siapa yang nak pergi ke Halap ni, dia ada free customer only untuk parking kat dalam tu. Lepas tu korang masuk situ, lepas tu belok kanan. Kat situ ada tempat kereta. So sekarang ni kita dah sampai Penang Street Art. So kita nak makan dekat dalam ni. Kita nak makan ni dah refill kat sini dalam 2-3 kali macam tu. Kalau datang sini memang duduk kat sini. So tadi dah settle makan apa tu, ais kepal. Ni nak gerak pergi Maiden sebab malam ni kita nak buat sukia dekat rumah. Ni tempat tadi beratur ramai gila kat sini. Semata-mata untuk satu gambar kat sini. Vibe apa? Vibe dekat Jepun kau tu lah. Sekarang kita dekat Maiden sebab kita nak beli barang untuk sukia. Kita nak buat sukia lagi. Ni Maiden je kat situ. So
Stay tune guys, malam ni kita nak masak. Ayah aku macam tu kan. Pergi Maidin dekat ni, depan Penang Bazaar ni. Terus bau Maidin ni bau lain macam. Sampai guys kat sini. Oh ramai. Yelah. Urban Soup. Kedainya sebenarnya tak okey sangat. Macam kedai kan biasa tapi ya Allah, abang cakap dia punya. So ni baru ambil kunci dekat Urban Soup. Kita orang stay dekat sini Urban Soup. Satu malam RM100. Ni Urban Soup. Lepas ni baru ambil kunci. Ni untuk entrance, ni untuk bilik, ni pun untuk bilik. So jom kita naik. Dah sampai bro. Tingkat berapa bro? 30 bro. 30 bro. Kita punya parking dekat sini. Dekat sini memang parking untuk rumah tu. Tingkat 30. Tingkat sekarang ni dekat tingkat 6. Kita punya rumah tingkat 30. Tingkat 31 ada gym, ada swimming pool. Lah, Apa kau naik dulu lah kalau tak? boleh masuk je. This one. Tadi apa mampu? Ada ayun dah bawa je. Assalamualaikum. Voice extension ada? Ada ayun dah. Assalamualaikum. So ni kita ambil tempat kat sini. Lepas tu ni view kita. Tarik sana. So sini ada TV. Sini ada bilik. Bilik ada aircon. So ada ni, ada ni. Malam ni menu kita adalah sukiah. Sukiah dengan apa? So dah siap kita punya sukiah. Dekat sini ada shabu-shabu, lepas tu ada ni. Lepas tu ada cheese tofu, lepas tu ada ni. Pakai garlic chili oil ni daripada Outside House. Guys, today is the day 2. Kita orang nak pergi makan nasi kandar. Lepas tu nak pergi Bukit Bendera. Lepas tu kita nak pergi Batu Feringgi. Banyak lagi. So korang stay tune, okay? Setelah sekian lama kat dalam ni, Makan time. so sekarang kita dah sampai dekat Nasi Kandar Den Mutiara. Semalam kita lalu dekat Den Maju tapi ramai gila. Tapi no wonder lah tempat tu ramai sebab dekat ni kan, tengah-tengah town ni. So yang ni kawan recommend. Dia pun orang Penang, dia kata Den Mutiara lagi sedap, dia kata. So let's try. Kedainya dekat tepi jalan je. Macam ni kedai dia kan. Masa parking kat sini, tepi jalan. Kat situ. Ada ketam tu. Tangan ketam. Sekali dah. Apa nasi biasa? Sekali dah. Nak kuah campur, nak benzin. Okay. Air potong dua, berapa itu? Kilo potong dulu ya? Berapa? Nak ayam bawang bagian dada. Bagian dada. Lepas tu nak kobis. Nah. Ni.
pukul 12 tu banyak. Baru keluar daripada Den Mutiara. Cuba teka siapa yang tak habis makan. Cuba teka siapa. Siapa yang kembang, kesat ada kembang makan. So lepas ni kita nak pergi Changi. Changi dekat kat mana tapi 30 minit je dari sini. So kita nak pergi Changi. Changi ke Changi guys? Ni memang parking tepi jalan, nampak? Apa? Kita dah sampai Changi. Sekarang kita dah sampai Penang Hill. Awalnya nak beli tiket online, tapi kita tak dulu sebab tiket online tu RM40. Kalau walk in dalam RM18 je. So kalau ramai baru kita beli online. Kalau tak ramai kita walk in. Waktu menunggu kan guys, waktu menunggu 2 jam. Waktu menunggu nak naik tu kan, nak naik kereta api tu 2 jam. So ni kita orang tunggu sekejap, makan, lepak-lepak dulu. Lepas tu sekarang nombor dia nombor 54. Nombor train kita orang nombor 60. So ada lagi 2 jam korang tu kata. So nak tak nak pergi Jerai kan, alang-alang dah sampai. So kita tunggu makan sekejap kat sini. Tak sampai 2 jam guys. Tadi pukul berapa Lepas tu sekarang dah nombor 60. So ni tengah berjalan nak pergi ke sana 60. Wow. Anda pula duduk depan kau mampu. Dia gila. Thank you. Busuk bodoh orang ni. Tunjuk kat ni. Kita dah nak naik.
dah nak turun dah sebab kita punya ni 11. Tapi sekarang nombor 10. Thank you. Thank you. Dah sampai. Hai. So sekarang kita dah dekat Padang Kota. Kita nak makan sembok dan lain-lain, kiba lain-lain. So ni kita parking kat situ tadi. Kita nak jalan pergi sana. Lepas sana minyak siut. Kita nak parking, kita nak makan depan sana. So jom. Kita nak makan pasembok ni. Hussein pasembok. Ya. Ni dua tempat guys. Dekat sana satu, dekat sana satu. Kak Gani pula. Ni yang Kak Gani. Jadi kita orang pergi kat sana tu. Hussein. So, beli Kak Gani juga. Kali pun beratur. Macam biasa. Udangnya tak. Alhamdulillah guys, kenyang guys. Tidak ada yang dapat surprise. Kenyang gila, kenyang gila. Ni sekarang ni kita tengah main ni. Dekat sini, tepi-tepi ni. Kenyang ni. Sini kena bijak hadiah dia. Nanti keluar surprise gitu. So guys, itu saja untuk vlog day 2 4 hari. Ni kita nak balik, kita nak sampai rumah. Ni jumpa esok. Kita nak pergi mana pula? Kita nak pergi Padang Western. So kita nak pergi mana lagi? Lupa lah. Stay tune esok. Barai gila. Bye. Hey guys, today is day 3. Kita orang nak check out dah. So ni outfit kita. Kita kena pakai baju hitam. Seluar random apa-apa je. Ini rambut pun tak sikat lagi. Tapi now sekarang dah pukul 12. Kita kena keluar pukul 12. Sebelum pukul 12. So tak siap lagi. Ni nak sikat rambut. Lepas tu gerak keluar. Kita nak pergi makan. Bye.
Dah settle guys. Holiday kita anjay holiday. Now kita nak turun, kita nak pergi jalan-jalan. Lepas tu nak pergi cari apa tu? Cari asam. Sekarang nak kena lift ni. So ni sekarang nak pulang kunci. This one. Pulang dekat sana. Dan settle. Kita nak pergi makan. Dan mana oh tengok je kat sini. Tengok. Kita berhenti jap, kita nak pergi Jeruk Madu Pak Ali. Dekat mana? Dekat depan sini. Ibu pejabat polis Pulau Pinang. Kat sebelah dia ada air tingkap tu, air sarbat. Ramai gila. Tu lepas tu kat belakang sana tu ada kuih tiaw. Kuih tiaw dengan ni apa tu, lasa. Asam lasa. Guys, sekarang ni kita sekarang dekat RNR. Nak tahu sesuatu tak guys? Kita orang extend lagi sehari untuk kita pergi Cameron Highland. So kita sambung vlog dekat Cameron Highland pula. Ni vlog ni sumpah last minute gila. Kita orang buat decision tadi dekat dalam kereta nak extend lagi sehari. Kita nak pergi Cameron Highland pula. So kita sambung vlog dekat Cameron Highland. Dan kita dekat RNR sebab nak makan, makan kat situ. So sambung kat sana. Okay, bye. Kita berhenti RNR dulu. Kita tadi solat, lepas tu kita makan. Hi guys, finally after 3 hours kita dah sampai dekat Cameron guys. Kita nak pergi bincang, kita nak makan dekat bincang. So sekarang ni baru beli barang. So ni kita nak cari kedai makan. Kita nak cari tom yum. Sebab sejuk gila guys sekarang. Dalam 15 darjah Celsius tadi ada baca dekat board tu. Tulis 15 darjah Celsius. So ni kita baru lepas beli barang, kita nak naik kereta. Tempat tu Cameron. Stay tune guys. Sejuk gila. Oh, kita dah dapat rumah kita kat atas ni. Dekat bahagian ni pasar malam. Kita ingat kan pasar tu ada hari ni je, hari Jumaat dengan Sabtu. Rupanya hari ni hari Isnin tu ada. Mungkin sebab ni kot, sebab cuti sekolah. Mungkin lah. Sebab dia selalu pasar tu 2 hari tu je. Ni kita nak ambil kunci dekat sana. Kita ambil kunci, lepas tu terus naik. Last minute, kau last minute. Weh, dia belum apa weh?
Besar siap. Ambil kunci kat sini. Bila dah dapat kunci rumah kita tingkat 10. Main tinggi. Tingkat 10 ke? Tingkat 3, tingkat 4. So sini sekarang dapat kunci. Kita nak naik dulu. Lepas tu nak letak barang. Lepas tu kita turun sebab nak makan. So macam ni. Jauh gila dah cakap seorang. Orang nak tengok. Dia lantak pergi orang tengok kita. Dia kacau orang kan. Ni nak biar kereta sekejap. Sebab nak naik ke atas. Di rumah kita. Nak naik ke atas. Cuba. Tunggu jap nanti kita sambung. Bye. Now kita nak pergi pasar. Tadi dah naik naik parking. Tak naik parking. Lepas tu ni nak turun balik. Sebab tadi parking kereta tak boleh pergi kat luar ni. Sebab penuh. Kat parking pun penuh. Ni di pasar. Mana kena bagi tak atas? Terus sekarang ni kita nak naik rumah tingkat 4. Ni rumah kita. Sudah ni pun kat sini juga. Ini kat sini lagi. View kita macam ni. Pasar. Ada 2 bilik. Ada 2 bilik. Ni satu. Ni satu. Hi guys. Wish, lighting tak ada. Okay, ini sekarang day 4. Kita kena jalan-jalan. Tapi ni baru day 1 kita dekat Cameron Highland. Tapi kita dekat sini sehari je. Sebab daripada Penang dia turun di Cameron terus. So kita orang tak ada naik. Tak ada. So kat sini sehari je. Ni nak set up. Lepas tu nak pergi makan. Lepas tu terus gerak. Sebab esok ada kelas. Ada kita punya student lah. Ni view kita dekat dan ni. Kita dekat tingkat 4. So stay tune guys. Kita nak pergi mana lepas ni? Nasi. Tengok je, okay? Bye. Tunggu dia. Abang je. Abang sejuk lah. Kita nak langgung sini. Terima kasih kerana sudi menonton vlog ni sampai habis. Jangan lupa untuk tekan butang like, share and subscribe sebagai tanda sokongan. Kalau ada apa-apa cadangan, kekurangan yang boleh Ilham perbaiki untuk vlog-vlog seterusnya, boleh tulis di ruangan komen ya. Jumpa lagi di next vlog akan datang. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.